Tapi kita tak ada satu tempat yang di mana orang ramai boleh datang melihat atau mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Macam mana terbentuknya dulu dari bawah dasar laut terangkat ke sini. Macam mana kita boleh wujudkan satu tempat yang macam interpretive center. Kalau kita datang ke Ipoh, kita first akan nampak batu kapur, landscape batu kapur. Tetapi dan selalu kita tahu tentang Gua Tempurung, itu dah famous. Kita tahu gua-gua yang jadi tempat beribadah, kita tahu sebagainya. Ipoh sebagai kawasan lombong timah yang utama, itu semua berkenaan dengan warisan geologi kita. Jadi semua ini kita berharaplah kita dapat wujudkan satu interpretive center untuk kesedaran dari segi orang datang boleh mendapatkan maklumat, satu lagi untuk pelancongan lah. Ialah macam mana kita dengan kekayaan sumber-sumber ni, macam mana kita boleh membangunkan dari segi produk-produk dari segi pelancongan, dan di situ boleh membawa pulangan dari segi ekonomi. So kita ada satu positif punya feedback lah dalam ekonomi yang sustainable.